Jangan tertipu dengan warna dia yang cantik ni. Udang ni ada tumbukan paling laju dan ganas dalam dunia. Kenalkan, Peacock Mantis Shrimp. Dia ni satu-satunya haiwan yang dilarang letak dalam akuarium kaca biasa. Sebab apa? Sebab dia boleh tumbuk kaca sampai pecah. Kelajuan tumbukan dia sama laju dengan peluru pistol .22 kaliber, 50 kali ganda lebih laju dari kedipan mata kita. Dia tumbuk laju sangat sampaikan air di sekeliling tangan dia mendidih serta-merta. Fenomena ni saintis panggil cavitation bubbles. Kalau jari korang kena tumbuk, tulang boleh retak weh. Ketam yang kulit keras tu pun hancur berkecai sekali kena smash. Bukan tu je, mata dia ni mata paling advance dalam dunia. Dia boleh nampak warna yang manusia tak boleh nampak, termasuk kanser. Sebab tu ramai panggil dia One Punch Man versi lautan. Kecil tapi power gila weh. So, kalau jumpa udang warna-warni ni masa diving, jangan gatal tangan nak pegang. Hilang jari nanti. Komen kalau korang berani. Jangan lupa like dan share ya.